When we are carrying the title of penjawat awam, kena jaga. Okay, so integrity is very important. Okay, so tolong jaga integrity. Dalam bahasa lain, amanah lah, amanah. So kita dah diamanahkan buat kerja elok. Integrity ni kena buat betul-betul. And then disiplin. Disiplin saya nak pesan, kita kena jaga. Bila ada arahan kerja 8 hingga 5, masuk ke 9 hingga 6, lepas tu kena ada arahan nak pergi outstation, kena isi borang, itu semua kita kena ikut. Kita tak boleh buat ikut suka kita, tak ada disiplin. Datang kerja ikut suka kita, pakai ikut suka kita, tak mau mendengar arahan, tak ada disiplin. So bila tak ada disiplin, kita ni siapa dia? Manusia yang tak ada disiplin ni, kamu tengok orang yang tak ada disiplin, kau tengok orang yang tak betul je, tak ada disiplin, ada apa? Tak pakai kasut pun berjalan. Kita ada disiplin, kita kena ikut. So be careful, disiplin very important. And then respect people, kena hormat orang. Kita hormat orang ni 3 perkara saya nak pesan. Satu, of course, kerana pangkat dia. Pangkat dia tinggi, kita pangkat rendah, kita kena hormat dia. Kena hormat dia. Yang kedua, kita hormat juga dia kerana apa? Umur dia. Kalau dia pangkat rendah tapi umur dia tinggi pada kita, lebih berumur pada kita, kita kena hormat dia. Walaupun dia tu driver, kita pangkat tinggi tapi dia driver, tapi umur dia tinggi pada kita, we have to respect him pasal dia lebih berumur pada kita. Yang ketiga, kena tengok ilmu dia tu. Kalau dia ada ilmu, kita kena hormat dia. Walaupun dia pangkat rendah, kita pangkat tinggi, dia ada ilmu, respect pasal dia ada ilmu. Warga LKM Negeri Terengganu berbesar hati menerima kunjungan daripada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Salim, Ketua Pengarah LKM, dan Alhamdulillah sempena amanat beliau telah mengingatkan kepada semua warga LKM berkenaan hala tuju LKM dan juga hasrat beliau mempersadakan lagi LKM dan juga memperdayakan persatuan nelayan dan juga memertabatkan nelayan. Alhamdulillah kita juga ada majlis penyampaian sijil kepada kaki tangan LKM dan juga berkesempatan bersama Datuk Ketua Pengarah menyampaikan bantuan kilat kepada nelayan yang terlibat dalam bencana kebakaran.